Ui, banyak betul kerja ni. Bos pula minta macam-macam ni. Hai. Encik. Ada pun tak intern ni. Ni kita kan nak buat produk review untuk produk ni. Oh, produk ni. Okay. So dah jumpa dia punya influencer yang terbaik untuk dia buat review. Oh, okay. Hari tu yang encik suruh cari tu, saya dah cari dah. And saya dah jumpa seorang influencer ni yang bagi saya the best lah for us kan. Saya dah jumpa dalam follower dia pun dalam not bad, dalam 300k lebih. Oh, 300,000 boleh. And saya tengok engagement semua dalam it's a good review. Good review. Yes, so saya dah usia seorang influencer ni. And saya pun dah check dia, dah approach dia untuk aturkan perjumpaan kita. Boleh saya tengok orangnya? Oh ni. Ni IG dia. Wow. Okay, boleh. Okey kan cik kan? Dia punya produk, dia punya review pun okey kan? Baik. Okay, so saya dah aturkan satu meeting untuk kita pergi berbincang dengan influencer ni pada esok petang. Esok petang jadual encik okey kan? Free kan? Rasa boleh diatur lah. Boleh diatur lah. Okay, so saya rasa esok lah kita jumpa influencer ni. Dah boleh inform adik-adik esok berkurang petang lah. Petang tu pagi saya ada meeting dengan Dato' Wanda. Okay, boleh. Okay ya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Siapa pula yang chat ni? Kita kena dapatkan 100 juta esok pagi. Bos kena capai target. Kalau tak capai target mati dia. Kita dapat. Okay, boleh. Okay. Assalamualaikum. Cik Iman. Ya, saya. Kami duduk dulu ya. Okey, silakan. Baik Cik Iman. Kita sekarang ni tengah cari influencer untuk review produk kami. Dan setelah di sorting, dinilai, dan Cik Iman antara yang terpilih lah untuk review produk kami. Okey. Jadi apa yang awak nak saya buat? Kami hanya cuma nak Cik Iman review produk ni. Kata je lah produk ni bagus untuk semua orang, dan boleh buat macam-macam, dan bagus untuk ekosistem dan sebagainya. Okay, Cik Iman boleh tengok dulu. Awak tahu kan saya ni jenis yang buat review jujur. Saya tak akan menipu. Tak apa Cik Iman, kita memang akan bayar seberapa banyak yang Cik Iman nak. Jadi berapa yang awak sanggup bayar? Kami boleh bayar kepada Cik Iman sebanyak 50,000 untuk video review ni saja. Okay, kita up sikit lah. 100,000. Awak tahu kan saya ni jenis yang buat review yang jujur. Sekejap saya call bos saya dulu. Hello, bos. Hello? Dia tak nak offer kita yang kita bagi 100,000 tu. Bos boleh bayar lebih ke bos? Benda tu boleh dipertimbangkan. Berapa bos boleh bayar? Offer je ikut bajet yang kita bagi maksimum tu. Maksimum? Kita bagi maksimum Ya. Okay, baik bos. Terima kasih. Alright. Okay Cik Iman, bos saya pun dah setuju. Kita akan bayar Cik Iman sebanyak RM200,000. Macam mana? Untuk satu paid review saja. Satu je Cik Iman. Tolonglah kami. Bolehlah. Boleh? Alhamdulillah. Baik, untuk selebihnya kami akan berurusan dengan Cik Iman melalui WhatsApp. Jadi segala detail, bank account semua
kami akan WhatsApp Cik Iman lah. Boleh? Okay. Baik, baik Cik Iman. Terima kasih. Aduh. Menang. Kalah lagi. Korang bosan tak? Bosan lah. Aduh. Bosan lagi aku. Menang. Terus. Kau ada beli tak barang ni? Barang apa ni? Barang apa tu? Ni. Oh, barang ni. Aku ada beli tapi tak sampai lagi. Sekejap, tengok balik barang tu. Oh, ada. Ni viral baru juga ni. Tapi itulah, bila aku dah beli, barang dia macam tak lah, orang tu cakap macam bagus sangat. Tapi bila aku beli tak adalah elok pun. Tipu kan ni? Tipu. Tak capai, orang kata apa? Ekspektasi. Ekspektasi. Nak buat macam mana kan? Sebab Kata beli. aku tanya. Kau baru nak beli?